Sejuk. Sumpah. Tangan aku sejuk. Sumpah sejuk. Oh my god. Tangan aku. Okay, kat bawah ni boleh nampak lah orang main ski. Tangan aku beku. Tangan aku beku. Siapa nak pegang tangan aku? Sejuk. Dekat sini tak ada yang naik tau. Tak ramai naik. Sebab mostly orang datang sini dia nak naik ni ski. So diorang naik belah sana. Kalau ski naik belah sana. Lepas tu naik atas sana. Ya Allah. Okay guys. Nak cakap apa lagi? Nak kahwin. Tiba. Aku seorang. Tengok duduk pun seorang. Tengok ni. Ada orang main. Jumpa dekat atas sebab tangan dah cakap pun dah tak betul tangan saya. Agak sejuk sekarang ni. Dah merah dah tangan aku. Nampak tak? Nampak tak? Kita dah nak sampai guys. Apa yang aku boleh cakap adalah makin sejuk. Itu je. Tengok. Kalau naik ski tu lagi jauh Kau nampak tak kalau naik betul lah. Kalau naik yang cable car lagi satu tu yang ramai tu lagi jauh tu. Lagi atas. Sana. Sampai atas sana. Betul-betul untuk ski Kita dah sampai atas. Masya Allah. Sangat sejuk. Tengok ni. Dalam. Dalam sejuk. Sumpah sejuk. Sumpah sejuk. Tak apa kot. Kena je lah. Mana? Mama sempat jilat sikit. Betul. Okay, Alhamdulillah. Kita dah dapat rasa snow tu. Alhamdulillah. Sejuk tebal. Kau tengok lah ni. Aku dah sejuk-sejuk tadi. Berhenti je lah kau. Tengok. Elok lah teman tidur. Semua kesejukan. Lepas. Tengok, keluar. Kita dah balik guys. Alah gelap pula. Tahu tak kat sini kan pukul 6 dia dah macam isyak. Dah pukul 9 macam pukul 9 pukul 6 dia. Gelap. Dia cepat gelap. Yang penting hari ni
Kesejukan. Balik rumah dah lega weh. Dudung aku dah macam apa dah. Halal lah. Okay. Jumpa esok kot. Bye. So untuk hari ni kita guna private tour. So kita naik event. Sebab kita pergi tempat yang jauh. So yeah. Okay, now we arrive at Almasan. Dia kata ada river. So kita nak pergi tengok dekat sungai tu. Dia kata ada jambatan between the river. Okay, so masuk-masuk je kita terus nampak river. Foto-foto semua. Okay. Wih. Sejuk guys. Tapi clean lah. Air dia macam mineral biasa. Dia okay, dah pegang air tadi. Sejuk gila weh. So, nak kena pakai glove balik. Sejuk. But actually, the top, this one, is Kazakh. The bottom is Russian. Oh. Yeah. Yes, because in 1932, Russian Empire forced the Kazakhs fully changed their writing system to Cyrillic. Before it was like Arabian, Persian, Arabic script before. So like the language Kazakh was similar, but the writing was like in Arabic. The main thing is like the Kazakh is more like trout sound, maybe more close to Arabic, you know. For example, this you see the H with the tail. Yeah. In Russian, it's like N. N. Oh, and. Yeah. But in Kazakh, it's a Oh. That means you can speak Russian also. Everybody can speak Russian. Oh. Yeah, yeah. This is two languages. Yeah. But in the cities, most of the people just speak Russian. Oh, dia kata dekat sini mostly orang Like for akan example, speak two language, Russian dengan Kazakhstan. Kazakhstan punya language lah. So mostly orang kat sini dua language dia pandai cakap. Sekarang kita nak naik ke mana saya pun tak tahu. Dia agak tinggi tau tadi. Dia agak menaik. So tak recommend untuk elderly people and untuk orang yang bawa anak. The mountain Yes. will pass like extra 50 meters more. There Okay. will be the hot spring. Oh. So we almost passed. Almost 150. Yeah. One can one. Yeah. Dia kata dekat atas tu ada hot spring. So kita nak naik dekat atas tu. Kat sini tangga dia dah sampai tak nampak dah. Limbas dengan salji. Aku ingatkan kat sini. Rupanya dapat lagi.
sebab tu dia kata slippery. Sebab dia bukan tangga kat sini. So bahayalah. Kita bawa anak ke, bawa orang tua. Sebab dia bukan tangga. Tengok sepanjang jalan ni dia just jalan dia macam ni je. Ni hot spring dia. Oh, so dekat atas tu ada orang mandi-mandi lah. Hot spring kan. Dia berendam satu dia macam ada satu kolam bulat tau. It's okay. Aku nak ambil gambar macam rasa bersalah. Sebab dia yelah dia pakai baju dalam saja. Macam satu kolam bulat kecil je. Dan dalam tu je ada air panas je. Tapi tadi masalah tu dah penuhkan satu tub. Dia ada beberapa je. Ada 2 ke 3 tadi. So dia dah penuhkan. Dipenuhi orang-orang dalam tu. So aku nak ambil gambar pun rasa bersalah. Tapi dia macam lah, korang boleh bayangkan sendiri lah kan. Bulat. Kolam bulat. Ada air panas. Macam je lah. So, tempat hot spring tu dekat sini tau. So, nak turun ni dia agak mencabar sebab licin. Tadi naik dia macam okey lagi. Sangat licin. So, we need to pegang benda ni. Memang licin. You need to be more careful. Okay. Sebab ais dia dah dipijak-pijak orang. So that's why lah dia jadi rata. Kita dah selamat turun from the top. Cik, tak adalah from the top pun. Kita meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya. Bye-bye. So, sekarang kita berhenti dekat center apa tak nama dia, saya tak ingat dia cakap apa tadi. Tapi tempat ni dulu dia kata tempat-tempat bear, tempat-tempat beruang duduk, tapi bila yalah dah ramai orang datang, so bear ni pun dah tak ada. So here you can buy some clothes from Asian brands, local brands. Local brands. Ni visit center dia kata. Itulah. Dia banyak snow kat sini. Dan dekat atas sana ada macam longsor tu kalau nak main, tapi dia kata sekarang macam tak tahu dia buka ke tak. Old Japanese road. Oh. The Japanese prisoners used to build it. Oh. During some land in the middle of the mountain. So sekarang kita nak keluar balik, nak pergi Green Bazaar. Lepas tu dari segi lepas tu cuaca dia Celsius dia dah menurun kepada 8 darjah Celsius. Kalau yang mula-mula kita datang tu -1, -2, so sekarang dah turun. Dan ais pun kita dah boleh tengok dia mencair dah.
Kalau tak, dekat belah-belah sana ada ais tau. Macam ada sisa-sisa ais sikit. Tapi sekarang memang dah cair. Dah cair lah. So sekarang kita nak meneruskan perjalanan kita ke Green Bazaar. Macam bazar karet tu. Jual kain baju mana. Yeah. Okay. So di kawasan di bazar ni dia ada jual-jual kat tepi-tepi ni. Dia ada baju. So sekarang ni masjid. Aku tak tahu itu ke masjid dia. Itu kot. I'm not sure lah. Okay, kita dah sampai dah. Kejap je. Daripada Green Bazaar ke masjid. Masjid dia. Okay, now we're done. Sekarang kita nak pergi ke selamat apa tadi? Ascension Cathedral Russian Orthodox. Oh, Russian Orthodox Church. Ya, yeah. Okay. So kita jalan kaki juga, berdekatan je. Okay. Tapi kita patah balik lah. So ni tadi masjid dia. So sekarang kita berdekatan lagi dengan Green Bazaar tu. Ni belakang dia lah. Cara jual-jual juga. So kita dah sampai dekat Orthodox Church. Apa tu nama dia? Church ni yang dekat belah sana tu. Dekat depan tu ada orang main skating sebenarnya. Ni kalau musim panas lah, musim lain, kau tengok dekat YouTube, skating tak ada tau, dia jalan biasa je. So disebabkan sekarang musim winter, so ais dia ada, so dia cari kat ice skating depan church ni. By the way, ni depan dia. Ni depan dia, tadi tu belakang. Yang ice skating tu dekat belah sana. Okay. Mana tadi? Okay. So, kita nak pergi kedai Nawat, kedai semalam dari church ni. Jalan kaki, mengambil masa 30 minit. So, ni university dia. Abai University. Okey, disebabkan saya rasa video ni dah cukup panjang, jadi saya akan teruskan video yang lain pada episod akan datang. Thanks for watching. Bye bye.